Assalamualaikum, bertemu kembali kita dalam Tulin Podcast bersama saya Hanim Nadia selaku hos anda yang membincangkan mengenai isu masyarakat, isu-isu ataupun rumah tangga wanita dan sebagainya. Dan tentunya Tulin Podcast ini diwarnai oleh Tulin Your Hijab Colour Expert. Kita ada 200 jenis colour untuk shawl dan bawal. Dan kalau nak dapatkan Tulin hijab dan juga merchandise yang kita ada seperti tumbler, kita ada jute bag dan juga lanyard, boleh pergi ke www.tulin.shop ataupun pergi saja di butik kami iaitu Bangi Central Bandar Baru Bangi. Baik, untuk topik kali ini adalah topik yang kita kata agak menarik untuk saya dan juga untuk masyarakat di luar sana kerana ini berkaitan dengan perkahwinan yang mana dalam setiap perkahwinan itu alhamdulillah ada yang bertahan dan ada yang kita kata kecundang di tengah jalan. Dan tentunya perceraian ini tentunya tidak dimahukan oleh semua pasangan. Semua orang nak til jannah, tapi ada yang kita kata tak bernasib baik. Dan kita bersama dengan Tuan Fazli Aziz selaku pakar motivasi keluarga untuk kita bersama-sama ambil iktibar, termasuk saya juga Allah. Dan suami saya yang tengah rakam sekarang ni untuk kita ambil iktibar mengenai isu-isu perkahwinan, tentunya perceraian dan juga masalah curang dan bagaimana nak mendapatkan keharmonian dalam perkahwinan itu. Baik Tuan Fazli, sekarang lah kita tengok trend lah kita kata pergi kepada artis-artis. Seorang cerai, esok cerai. Seminggu tu boleh katakan 7 artis yang bercerai. Jadi adakah ini sepertinya kita kata trend perceraian sebenarnya? Nak kata trend pun pada saya tidaklah trend. Tetapi mungkin kebetulan waktunya hampir sama. Mungkin apa yang berlaku pada pasangan artis lain mencetuskan kekuatan kepada pasangan yang lain untuk membubarkan perkahwinan kan. Yeah. So pada saya sebenarnya setiap rumah tangga ni unik dan tersendiri. Dan apabila rumah tangga tersebut ada isu maka dia perlu diselesaikan. Jadi berbalik kepada disebut trend atau tidak trend ni, sebab saya rasa macam ni, sebab orang dulu bila cerai dia diam kan. Ya, tak ada pun tak macam media sosial tak ada tahu pun. Tapi hari ni hari pertama cerai, alhamdulillah Zab akak telefon dia buat konten. Ya, dah ada live, ada live buat konten. Bahkan saya nampak kebimbangan saya sekarang ni adalah apabila ada orang menjadikan penceraian sebagai satu cara untuk popular. Cara untuk mempopularkan diri, nak tarik ramai follower, dan bila ramai follower dia mungkin boleh buat bisnes dengan lebih baik. Sebab itu dia tunggang pelbagai isu perceraian. Bukan saja cerai, bahkan selepas cerai itu pun masih lagi diungkit kisah-kisah lama, kisah-kisah aib pasangan. Ya, disebarkan. Patutnya orang kata kalau dah cerai tu stop lah, move on lah. Yes. Habis itulah kan. Tapi sebab dia nampak ada kebaikan dari sudut apa? Populariti, kebaikan dari sudut perniagaan dan sebagainya. Bila dia dah makin popular kan. So saya tengok ini trend yang sangat menakutkan lah. Sama ada artis atau bukan artis. Sebab pada saya, bila ialah artis ni, dia memberikan satu pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat. Kan? Bila dia dah jadi macam trend, okey artis ni bercerai, so masyarakat macam adakah perceraian ini satu yang benda yang kita kata normal untuk masa sekarang, walaupun benda itu adalah tidak disukai pun dalam agama kita. Ya, dia bila sebut artis ni sebenarnya, artis pun sama macam kita, manusia. Segi kehidupan mereka, lifestyle mereka, dan ramai orang nak mengetahui tentang apa yang bagaimana mereka menjalani hidup kan. Disebabkan ramai orang nak tahulah, maka dia dalam media sosial pun dia kena tunjuk yang baik-baik. Jadi bila tunjuk yang baik-baik, maka orang akan kata, oh inilah pasangan yang paling bahagia di abad ini, contohlah kan. So expectation orang, pandangan orang, oh inilah pasangan paling sempurna. Walhal mungkin dia ada masalah, cuma kita tak tahu je kan. Jadi bila berlaku penceraian, so semua orang terkejut. Kenapa? Kerana pada pandangan orang lain, dia adalah pasangan yang paling ideal. Tiba-tiba boleh bercerai. Cantik macam ni, handsome macam ni pun boleh cerai. Ya, itu statement netizen kan. Statement netizen kan. Sebab apa? Sebab reference kita meletakkan bahawa mereka adalah sempurna. Sedangkan tidak ada manusia yang sempurna pun. Bahkan dalam rumah tangga ni sebenarnya memang tidak ada pasangan yang sempurna. Kita yang menyempurnakan keadaan ataupun kekurangan tersebut. So sebab itu pada saya bila berlaku kes-kes penceraian, pertama yang penting kita buat adalah doakan dulu. Kan? Artis ke siapa ke, doakan dulu. Tak payah nak sebut. Dia macam ni Hanim, satu masalah kita. Bila berlaku perceraian, kita sibuk nak cari salah siapa.
Kita ada tim. Kita ada ada tim si lelaki, tim si perempuan. Kan? Yang lelaki selalu kena hentam lah. Kan? Biasa kita akan sibuk mencari siapa betul, siapa salah. Sedangkan dalam rumah tangga, kadang-kadang penceraian berlaku ni bukan soal siapa baik, siapa jahat, tak. Kadang-kadang saya jumpa kes-kes yang pasangan yang dua-dua baik pun bercerai. Sebab apa? Tak serasi, tak persefahaman. So bila tak serasi, tak persefahaman, dia dah cuba baiki, tak boleh. Jadi mereka berpisah dengan cara yang baik. So adakah salah seorang tu jadi baik, seorang jadi jahat? Tak juga kan? Tak juga. Jadi sebab tu pada saya, setiap jodoh ni, sampai bila kita jodoh dengan seseorang ni, sampai kalau masih bersama, jodoh lah. Bila dah tak bersama, setakat itulah jodohnya. So pada saya, soal artis bercerai, rakyat biasa bercerai, itu adalah normal. Cuma kebimbangannya tetap kita bimbang. Sebab trend penceraian sekarang ni meningkat naik berbanding dengan kadar perkahwinan. Lagi banyak orang bercerai. Lagi banyak peratusan, dari segi peratusan, lagi banyak peratusan bercerai, peningkatan daripada peratusan orang berkahwin. So itu dikeluarkan oleh DOSM pada tahun 2023. Statistik tersebut. Tuan Fazli selaku pakar motivasi, dikatakan trend bercerai itu lagi tinggi. Dan saya tak tahulah, ini andaian saya, adakah curang itu faktor utama ataupun bagaimana? Ini macam ipar adalah maut ni. Sebab benda tu macam cerai je curang, tak cerai orang ketiga berampas. Ada itu je lah yang kita tahu. Sebenarnya banyak faktor. Banyak faktor yang membawa kepada penceraian. Tapi memang salah satu faktor yang kita tidak boleh nafikan adalah peranan orang ketiga dalam perkahwinan. Sebab dia macam ni. Bila kita dengan pasangan kita, saya bagi contoh. Pinjam tumbler. Ya boleh. Cantik kan tumbler ni? Saya buat contoh macam ni. Ini suami, ni isteri. Suami biru lah, isteri warna-warni lah kan. Banyak sangat complicated isteri. Bila kenapa kita berkahwin? Kerana kita menarik antara satu sama lain. Betul tak? Kalau yang sesuami tak tertarik pada isteri, isteri tak tertarik pada suami, kahwin tak? Tak kahwin. Satu. Yang kedua, kenapa kita berkahwin dengan pasangan kita? Kerana kita rasa, kita paling yakin, kita paling percaya dialah orang yang paling boleh membahagiakan kita. Ya, betul tak? Betul. So kita kahwin tak dengan, kalau contoh kawan jelah, katakan Hanim, bukan Hanim lah, contoh lain lah, kan, seorang perempuan, ada seorang lelaki masuk Minang, baru keluar penjara, itu pun sambil datang rumah sambil pegang jarum, cucuk tangan lagi. Contoh lah kan. Agak-agak kita nak terima tak kalau nak meminang? Tidaklah kalau kata. Kenapa tak? Sebab ada dibantuan. Okay. Maknanya dia berkait dengan kepercayaan kita. Maknanya kita tak boleh tak bahagia dengan orang yang macam ni? Sebenarnya tak boleh kan. So maknanya dalam bahasa yang mudah, pasangan kita adalah orang yang terbaik yang telah kita pilih untuk duduk dengan kita, dan kita percaya kepada dia bahawa dialah orang yang paling boleh membahagiakan kita. Maka kita kahwin dengan dia. Sebab tu saya peluk dua-dua ni. Okay. Baik. So dalam rumah tangga, itu baru peringkat permulaan. Dalam rumah tangga, sebab itu antara benda paling penting dalam rumah tangga adalah komitmen untuk mengekalkan perasaan, menarik antara satu sama lain, menawan antara satu sama lain. Okey. Komitmen. Masuk komitmen tu macam mana? Sebab dia adalah usaha sepanjang hayat. Jangan sebelum kahwin kita beria bercinta dengan pasangan, bagi bunga. Lepas kahwin, lantak kau lah. Hari-hari jumpa kan, dah tak ada benda. Okey. Jadi maknanya komitmen. Komitmen untuk mengorak terus pasangan ni, lama aku pegang ni. Nampaknya Tuan Fazli berminat dengan tumbler tu, itu tumbler tulin tu. Okey. Maknanya usaha untuk mengekalkan perasaan tu pada pasangan. Kenapa berlaku curang? Salah satu punca kerana kita tidak lagi rasa tertarik kepada pasangan. Tapi boleh ke rasa tak tertarik itu sebenarnya? Ataupun memang, itulah saya berfikir juga sebenarnya, macam mana boleh ada rasa tak tertarik itu? Okey. Sebab dia macam ni. Ini kita cerita pasal emosi. Emosi ni dia macam mana? Ada satu istilah yang saya gunakan selalu adalah keterbiasaan membunuh perasaan. Okay. Orang Melayu dulu kata alah bisa tegal biasa. Okey. Minum air coklat ice blended. Ada whipped cream, tabur ras coklat atas tu, sedap tak? Sedap. Saya boleh rasa. Boleh kita order je lagi lepas ni. Tapi bayangkan kalau minum hari-hari, 5 kali sehari selama 10 hari. Muak lah. Okay. Tak payah hari ke-5 kan, tak payah hari ke-10 kan, hari 3 hari, sehari 2 hari ke-2 pun dah cukup dah kan. Maknanya benda yang sama, walaupun sedap di peringkat awal, tetapi bila dirasa berkali-kali, maka kita akan rasa biasa. Jadi sebab itu dalam rumah tangga ni, antara benda yang paling penting adalah mengekalkan rasa, membugar rasa.
kenapa ada orang berlaku curang? Kalau ini saya suka hurai dari sudut ini. Kerana dia mencari keterujaan emosi. Kalau tengok balik, contoh-contoh kes curang kan. Kadang-kadang kita tengok orang yang ketiga tu, kalau contoh orang perempuan lah, tak lawa langsung. Kan? Betul. Orang pun kata, bini dia lagi lawa lah. Kalau lelaki pula, contoh lelaki kan, ya Allah dia ni, kau curang, suami kau lagi handsome lah. Kan kau tengok mamat tu dengan tayar lori pun duduk sebelah-belah pun nampak lebih kurang aja. Tak nak ceritanya, kenapa dia boleh tertarik? Kerana keterujaan dari segi emosi. Kita dah rasa biasa dengan pasangan kita, tiba-tiba dengan orang baru rasa macam kita ada spark. Segar, ada spark balik. Itu salah satu. Apatah lagi kita tak tengok lagi faktor yang menolak pasangan kita keluar, faktor yang menarik pasangan kita pergi. Itu juga boleh berlaku. Ini saya cerita secara konsep dia dululah. Ini macam banyak betul nak tanya soalan tu menung jauh. Betul, sebab saya macam, mana suami saya? Mungkin boleh duduk sebelah ni kita dengar sama-sama. Sebab ini saya cerita secara umum dululah. Secara umum, untuk saya yang kita kata macam baru lagi berkahwin dalam 3 tahun. 3 tahun tu kita pada saya masih barulah. Alhamdulillah. Macam tuan kata tadi nak spark kan. Spark tu macam kata dalam perkahwinan ni komunikasi kena jaga supaya yalah kita hormat suami dan isteri. Tapi sometimes saya pun pernah rasa macam kenapa aku kahwin? Tuan faham tak? Kadang-kadang kita pernah rasa macam pelik lah. Macam kenapa aku nak kena ada satu perasaan macam kenapa aku kahwin sekarang dia macam tu. Itu biasa ke atau bagaimana sebenarnya? Dia penting untuk tanya soalan tu supaya kita sedar apa yang kita buat. Kan? Dia bukan tanya soalan kenapa aku kahwin Dia jadi ini macam ni. Kenapa aku kahwin dengan kau Tak, suami saya jangan salah faham. Cuma saya kadang-kadang terspark benda tu. Tapi yang positifnya adalah kita tanya macam ni, kenapa aku berkahwin? Apa yang aku nak dalam perkahwinan? Sebab kadang-kadang kita nak dalam perkahwinan ni berbeza dengan realiti yang kita ada. Kita nak contoh. Kita nak bila kita kahwin, kita nak suami buat macam ni. Kita nak isteri buat macam ni. Tapi bila kita kahwin, pasangan kita tak boleh buat benda tu. Kan? Dia tak seperti apa yang kita harapkan. Dia tak seperti yang kita harapkan. So, kecewa tak kita? Of course kecewa. Of course lah, kecewa kan. Tapi soalan tu perlu tanya balik. Jadi, untuk apa aku kahwin sebenarnya? Aku nak kahwin ni semata-mata nak benda tu je ke? Ataupun sebenarnya ada benda lain yang aku nak capai dalam perkahwinan. Sebab tu saya dalam kursus saya pun saya cerita adalah membetulkan benda yang paling powerful dalam perkahwinan apa tahu? Niat. Betul. Betulkan balik niat kenapa nak kahwin. Kan sebenarnya kalau kita tengok dari segi komitmen, bila kahwin ni kalau sebagai lelaki kan nak kena tanggung isteri, banyak benda lah. Tetapi bebanan tu banyak, tetapi sebenarnya bila dibuat dengan betul kebahagiaan tu lebih besar. Itu satu. Yang kedua adalah kerana kita buat bukan kerana pasangan kita semata-mata. Tapi kerana apa? Kerana kita nak Allah redha. Yang kedua adalah kita nak nak ikut sunnah Nabi. Dan yang ketiga adalah kita nak zuriat. Dan kita percaya bahawa hidup berkahwin kita boleh bahagia. Tapi itulah kalau cakap trend perceraian ataupun curang ni tuan dia macam menakutkan untuk orang yang macam belum lagi nak berkahwin. Sebab saya ada juga kawan-kawan yang macam tak naklah kahwin sebab dia tengok artis je, dia tak tengok apa orang lain. Sebab yelah kata-kata artis ni orang yang beri impak besar kan kepada pengaruh apa kepada masyarakat kan. Tapi sebelum tuan jawab soalan tu saya nak tanya. Isteri tuan suka warna apa? Ini soalan saya pula mengenai soalan luar. Untuk jawapan tu saya akan jawab wallahu a'lam. Sebab suami isteri ni dia mesti tahu kan apa isteri dia suka sebenarnya. Dia memang kita tahu apa yang dia suka tapi dia tak sama tau. Sebab contoh pada saya ni biru, ni pun biru. Cuma ni biru gelap, ni biru. Tapi tak ada nampak sama. Tapi tak ada spesifik color mungkin tuan yang isteri yang tuan suka. Color. Yang dia suka pakai sebab dia pun dia pelbagai color, tapi yang saya suka tengok dia pakai tu warna purple lah. Warna purple. Purple apa pun lelaki kadang jangan tak tahulah purple ni apa. Purple apa. Sebab dekat tulis ni aku nampak satu color je purple tu. Sebab dekat tulis ni tuan yang disponsor oleh kita ni. Okey. Ada banyak sangat shade warna purple. So lepas ni tuan boleh bawa isteri tuan pergi ke Tulin sebab dekat situ dia boleh tahulah purple apa yang dia minat. Sebab tuan tahu warna purple satu je. Tapi bila isteri tuan masuk butik tu, dia boleh tahulah. So tuan siap-siap je lah, hulu je lah kad mana yang ada tu. Kena bawa dengan bajet lah. Bawa dengan bajet lah, bukan bawa tengok hanya saja tak jadi je. Baik, berbalik kepada soalan perkahwinan tadi tuan. Okey, bila tengok trend curang ni, okay. untuk orang yang belum kahwin, takutlah nanti dah kahwin
mana tahu dia tiba cerai. Dia dah fikir macam tu. Tak kahwin lagi tapi dah fikir cerai. Bagaimana pula tu? Kenapa nak takut benda yang belum berlaku? So kita kan suka overthinking. Dia macam ni lah satu. Saya suka tanya. Sebab memang saya pergi mana-mana saya tanya soalan. Kalau especially macam budak-budak universiti kan. Saya tanya siapa tak nak kahwin? Siapa sini yang tak nak kahwin? Angkat tangan. Kami angkat tangan. Saya tanya kenapa tak nak kahwin? Dia kata takut. Macam ni lah. Takut sebab tengok artis bercerai. Tengok dekat media sosial bergaduh cerita macam-macam. Suami gitu. Suami zalim lah apalah. Kan isteri abaikan suami. Yelah, kena pukul. Macam-macam cerita. Kena pukul dan macam-macam. Okay, saya kata tak apa. Okay. Saya nak tanya, you habis kerja, saya habis belajar nanti, you nak kerja. Okay, kerja. You nak beli kereta tak? Dia kata, nak beli kereta. Saya tanya balik, kenapa nak beli kereta? Beli kereta ni bagus sebab apa? Selamat, safety, boleh jalan jauh, boleh muat ramai orang. Okay. So, okay. Saya tanya lagi. Kalau macam tu, you tak takut accident? Accident. Takut juga, tapi insyaAllah tak accident kot. Okay. Baik. Saya tanya lagi. Di jalan raya, ramai orang accident ke ramai orang selamat? Selamat. Ramai orang selamat lah kan? Sebab kalau satu accident pun habis jam jalan. Yalah, kan? Tak bergerak lah semua tak orang. Tak bergerak semua orang kalau ramai orang accident kan? Okay. Saya tanya lagi. Yang masuk surat khabar ni, yang accident ke yang selamat? Accident lah kan? Tak ada berita masuk, Hanim selamat sampai ke Seri Serdang. Masuk berita. Tak ada, tak keluar berita macam tu. Kan? So maknanya yang ada dipaparkan di media sosial hanyalah sebahagian kecil isu-isu yang dipaparkan oleh orang-orang yang nak mewawarkan. Tapi percayalah pada saya katakan yang bahagia jauh lebih ramai dan mereka tak sentuh media sosial pun. Tak expose pun. Tak expose pun. Sebab soalan saya macam ni. Aku dah bahagia, kenapa aku nak expose? Untuk apa aku nak expose? Mungkin sebab nak sharing, mungkin bagi inspirasi. Juga ada orang macam tu. Adalah orang, ada orang yang berfikir macam tu, tapi berapa ramai yang berfikir sebegitu. Kan? So pada saya, contohlah mak ayah kita bahagia tak? Kan? Mungkin sebahagian kita ialah sangat bahagia mak ayah kan. Tapi ada tak main Facebook? Tak ada. Ada tak letak gambar Alhamdulillah dan swap lunch? Tak ada. Tapi mereka bahagia tak? Bahagia. Kan? So pada saya melihat kepada realiti semasa. Kalau contoh, okay, kalau katakanlah mak ayah anda tidak bahagia, contoh ada di kalangan anda mungkin mak ayah tidak bahagia. Tapi ada tak orang di sekeliling lain yang bahagia? Ada. Tetap ada. Cuba kira berapa ramai yang bahagia, berapa ramai yang tak bahagia. So isu sebenarnya tentang pada saya adalah sebab tu takut untuk berkahwin bagus. Kenapa pula? Bagus sebab dengan takutlah baru kita berhati-hati. Ya, kita lebih lebih berhati-hati, lebih memilih, lebih teliti dalam pemilih calon, lebih cari ilmu kerana kita takut. Tapi kalau rasa langsung saya lagi risau, kalau langsung tak takut nak happy, nak kahwin ni kan, masuk kelas pun tak nak, lagi bahaya. Kenapa dia tidak melihat tentang cabaran, dia hanya nak melihat apa yang seronok. Sedangkan seronok mungkin sifatnya sementara, tetapi yang lebih berterusan dalam rumah tangga adalah tanggungjawab yang berjalan, berfungsi, kekal. Dan saya sering ditanya oleh rakan-rakan yang tidak berkahwin lagi lah. Dia cakap, macam mana boleh kahwin kena bercinta dulu ke dan sebagainya. Cakap itu bergantung pada masing-masing lah kan. Kalau jalan tak ada, you bercintalah. Kalau kita kata bercinta lepas kahwin tu rezeki. Kalau tanya saya lah kan, sebab Ani dah tanya. Semua orang tak tanya, kena bercinta dulu ke baru kahwin lah ke berkahwin, bercinta lepas kahwin tu lagi bagus sebenarnya. Untuk memilih calon yang baik, jangan bercinta. Kenapa? Sebab because of ni aku ceria dia cakap ni. Sebab kalau kita dah bercinta dulu sebelum kahwin, kita akan kurang rasional dalam menilai pasangan. Sebab bila kita dah sayang sangat, yang banyak red flag ni, bila dah sayang sangat, red flag banyak pun tak nampak dah. Sebab apa? Terlalu sayang. Sebab tu pada saya jangan bercinta dulu, tetapi berkawan, bertaaruf, berkenalan. Okey. Tapi jangan terlalu dalam perasaan tu. Terlalu sayang di awal. Sebab apa? Di situlah contohlah kan. Saya ada banyak kes-kes yang saya pernah ada seorang budak, dia hantar gambar tangan dia lebam-lebam. Dan apa berlaku? Dia kata boyfriend dia pukul. Sebagai kaunselor pula, saya tak boleh nak cakap kau tinggallah mamat tu, tak guna kau kahwin dengan dia. Saya tak boleh cakap macam tu. Tapi saya kata agak-agak, saya tanyalah, kalau agak-agak sebelum kahwin ni dah pukul, agak-agak lepas kahwin kalau dia marah dia bagi tasbih. Tak adanya tasbih kena pukul juga. Kan? Dalam hati maksud jawapannya macam tu lah kan. Lepas tu dia senyap. Bertahun-tahun dia senyap. Tugas saya bagi soalan-soalan yang supaya dia berfikir. Beberapa tahun kemudian dia mesej saya. Saya ni pula jenis yang saya tak delete tau WhatsApp.
Tuan simpan. Saya simpan. Bertahun-tahun saya simpan. Lepas tu hang selalu telefon aku. Kan? Jadi, dia tanya kenal lagi tak saya? Katakan kenal. Dia tanya apa khabar? Tanyalah saya berbual sikit. Macam kata, Cik Fazli tahu tak saya dah bercerai. Dia kahwin dengan... Dia kahwin juga dengan lelaki tu. Saya kata apa berlaku? Rupanya bila dia kahwin dengan lelaki tu mendera dia secara emosi dan fizikal. Pukul, lebam tu tak cerita lah. Yang lagi tu ada penderaan segi emosi. Malukan depan mak ayah, marah maki hamun depan mak mentua dan mak mentua dan sebagainya. Marah depan orang ramai. Dia buat perkara-perkara yang sangat menyakitkan dia. Tengok Padahal red flag tu dah banyak kan. Di awal tu dah ada red flag, tapi kenapa tak ambil red flag tu sebagai sesuatu yang solid untuk yang serius? Kerana emosinya terlalu dalam sewaktu dia bercinta. So dia dah nampak semua benda tu, dia tak boleh nak move on, jadi akhirnya dia kahwin juga akhirnya. Perkahwinan tu berapa lama? Dia ada cerita tak? Saya ingat dalam, setahu saya lah, saya ingat saya dalam 2-3 tahun ni kot. 2-3 tahun. Tak kekal lama. Itu salah satu contoh, ada lagi banyak lagi contoh. Sebab cakap apa panggil apa? Love bombing sebab love bombing, tapi itulah sebab saya ingat dia asas dia adalah dalam kita berkenalan, dalam kita nak tentukan calon, prinsip yang simple, jangan bercinta. Kawan lah. Tapi budak-budak muda katakanlah ni kawan, timbul pula rasa cinta. Betul, timbul rasa cinta akan timbul walaupun kita berkawan sebab kita dah suka. Tetapi jaga jarak, jaga batas, sebab tu Islam ni cantik. Sebab nak mengelak daripada apa? Macam ni lah. Sebab especially orang perempuan lah. Orang perempuan ni sebab dia punya domain emosi dia sangat dalam, sangat kuat kan. Jadi orang perempuan kan tengok, anda tahu tak love scam berlaku sebab apa? Modus operandi bermula dengan apa? Tak. Dengan love, dengan memenuhi tangki emosi. Bila dah cinta, dah rasa sayang, kan? Duit 100 ribu, 500 ribu, sejuta pun sanggup bagi. Betul. Kan? Dia bermula dengan love. Jadi maknanya dengan emosi cinta menyebabkan rasional tu rendah. So akhirnya itulah sampai kena tipu. Orang lelaki kena tipu dengan benda lain pula. Yang kena love scam tu biasanya orang perempuan. Orang lelaki pun kena juga, lelaki tapi ada juga, tapi kebanyakan kena orang perempuan. Jauh kita pergi ni. Betul. Itulah sebab bila bercakap mengenai perkahwinan, dia besar kan Tuan Fazli. Dia kan? besar, konteks dia besar sebab kalau kita nak bagi satu, dia akan terkait dengan satu juga. Betul. Contohlah macam dari segi Tuan Fazli yang handle motivasi keluarga dan sebagainya. Antara faktor-faktor yang berlaku ataupun perceraian ataupun curang lah inilah kenapa sebenarnya. Okey, curang ni saya ada buat satu modul tau, iaitu memahami dan mengurus curang. Curang ni sebenarnya ada 4 tahap. Saya structurekan ada 4 tahap. Dia ada orang, tapi dalam bahasa mudah saya nak cerita macam ni. Dia ada hanya orang curang, dia hanya tahap yang pertama saya sebut sebagai tahap berteman. Hanya nak macam kawan-kawan. Dia mungkin hanya sekadar nak ada teman berbual. Dia menumpang kasih, hanya ada teman berbual dapat legakan emosi. Dia bermula dengan itu. Tempat dia bertahap berteman. Dia tak pergi pada tahap-tahap yang lain kan. Tetapi bila tidak dikontrol dan dikawal, dia boleh pergi kepada tahap yang lebih teruk. Sebab itu pada saya, kalau contoh anda jumpa pasangan yang pasangan anda tu kantoi tapi baru tahap berteman. So kita kena banyak muhasabah. Sebab dalam curang ni, bila sebut tentang curang, dia ada faktor penolak, ada faktor penarik. Dia bukan semua curang ni. Ramai orang sebut macam ni pada saya. Dia kata curang adalah pilihan. Itu ayat biasa. Netizen kita memang pakar dalam menghasilkan ayat-ayat sebegitu. Curang adalah pilihan. Dia berhenti setakat tu. Saya kata jangan berhenti setakat tu. You patut go deeper. Apakah faktor yang menyebabkan seseorang buat pilihan? Baru kita faham. Kadang-kadang bila berlaku curang, curang adalah pilihan, kau memang salah, kau memang jahat, segala-galanya jahat. Kan? Pada saya sabar, tengok dulu. Kalau kita masih sayang pada rumah tangga, nak baiki, maka kita kena tengok tahap dia. Pertama, tahap dia apa. Dan yang kedua adalah apa faktor dia. Sebab boleh jadi faktor tu faktor penolak daripada kita, faktor penarik daripada luar. Saya bagi contoh mudah. Okay. Antara yang penting dalam rumah tangga adalah keperluan emosi. Keperluan emosi kan. Contohnya Hanim kalau balik rumah, suka suami buat apa kat Hanim? Sudah ni. Takut nak jawab.
Satu benda yang mudah. Contoh suka-suka suami buat. Bila saya bunyi loceng, dia bukakan pintu. Okey. Bila tekan loceng, dia bukakan pintu. Memang sangat suka yang tu Okey. 1 hingga 10 skala dia berapa yang dia suka? 1 sangat tak suka, 10 sangat suka. 10. 10. Maknanya suami hanya kena main kat pintu hari-hari ni. Bukan. Sebab apa? Okey. Sebab ialah sebagai isteri, suami is everything for us. Balik tu memang nak tengok dia je. Okey. So maknanya setiap orang dia ada keperluan-keperluan. Ini adalah keperluan Hanim. Yes. Jadi suami pula dia ada keperluan dia. Kalau saya tanya suami Hanim apa yang dia suka pula. Mungkin lain pula jawapan dia kan. Jangan jawab. So yang inilah pentingnya. Dan kalau benda ni tak berlaku dalam rumah tangga dan kita tak tahu apa keperluan pasangan. Dan ini saya kira salah satu bentuk keperluan emosi. Bayangkan contoh antara keperluan emosi seorang isteri contoh kan. Contoh bila dia suka sangat kalau dia balik kerja suami tanya, "You macam mana hari ni kerja? Okey? Dah makan belum?" Kan? Dan suami tak pernah buat benda tu. Contoh. Kan? Dia balik dalam keadaan tudung seret, kain koyak, jalan seret. Suami tengok telefon, tengok macam tu, buat tak tahu juga. Kan? Tiba-tiba pergi pejabat. Pejabat, kita berkerut sikit je. Ada rakan sekerja, lelaki, bos buat tanya, "You okey ke tak? Ada apa-apa masalah ke?" Kat situ kita dah. Okay. So nampak tak keperluan dia tu tadi telah dipenuhi oleh bos tu tadi. Sedangkan sepatutnya penuh ni adalah pasangan halal. Betul. So itu maknanya pasangan di rumah menjadi faktor penolak. Apa yang berlaku di luar adalah menjadi penarik. So bila ada tolak, tarik dia makin kuat lah. So dia boleh jadi pelbagai bentuk. Tapi dalam masa kita menolak menarik tu, ada tak kita macam boleh kawal dulu untuk kita menolak lah penarik tu jauh sikit pada kita lah, macam tu. Perikawal memang kita akan tolak kan. Tetapi bila berlaku secara dia curang ni sebenarnya Hanim. Kebiasaan curang dalam keadaan normal dalam keadaan biasa. Dia bukan berlaku secara tiba-tiba. Okey. Dia bukan berlaku secara tiba-tiba. Bersentuh bahu dekat pejabat, jom kita curang. Tak adalah berlaku macam tu, tidak. Tetapi dia akan berlaku secara proses berperingkat. Baik. Okey, secara peringkat tu saya nak tahu sebentar lagi. Kita rehat dulu. Jumpa sebentar lagi. Okey, kembali kita dalam Tulin Podcast yang hangat ni membincangkan mengenai isu perkahwinan. Tapi sebelum tu saya nak jemput dulu Tuan Fazli. Minum. Dah pegang tumbler tak dipegang je. Minum tak juga. Pegang dua-dua pula tu tadi. Pegang dua-dua macam nak je. Baik, Tuan Fazli tadi bercakap mengenai peringkat. Okey, peringkat-peringkat apa panggil? Curang. Apakah peringkat-peringkat tu? Dia yang paling teruk ni adalah sampai tahap berzina lah. Dia mula berteman, kemudian dia pergi kepada berteman, kemudian dia boleh pergi kepada bercinta kan. So saya ingat bila tentang tahap-tahap ini sebenarnya yang penting untuk kita tahu ni adalah punca apa yang berlaku kan. Yang tadi saya cerita tadi itu hanya sebahagian. Dia boleh jadi juga mereka yang curang ni adalah ketagihan. Saya gunakan istilah ketagihan. Tagih nak curang ke macam mana? Dia dalam modus saya itu memang saya istilahkan sebagai ketagihan dopamin lah. Dia rasa ketagihan keterujaan. Ketagihan spark. Kan bila you bercinta kan apa benda you rasa seronok, rasa teruja, rasa teringat kan, mesej bila tak mesej pun rasa macam ya Allah apa dia buat dia kan. Okay. So dia kadang-kadang dia nakkan benda tu. Sebab tu kalau contoh, maaf saya sebut, kalau contoh sebelum kahwin bakal pasangan kita ni selalu bertukar pasangan. Okay. So kecenderungan tu ada untuk berlaku lagi selepas pun kahwin. Sebab apa? Sebab dalam kalau kita tengok dari segi karakter, tapi saya tak kata semua lah, tapi ada kemungkinan untuk berlaku. Sebab kenapa bertukar-tukar pasangan? Nak cari yang mungkin yang lebih bagus, yang lebih baik. Kalau dia tak bercinta tak apa, tapi kalau dah bercinta bagai nak gerak, tiba-tiba kita tak ada jodoh, tukar orang lain pula. Kan? Kerana adalah kemungkinan orang sebegini adalah dia akan sentiasa mencari keterujaan tu. Ada masalah sikit, dia bukan nak selesai. Dia duduk tunggu je. Kan? Sepatutnya kalau lelaki lah, contoh lelaki aku suami, kau kena tanya lah apa masalah. Aku diam, kau kena tanya. Lelaki. Kalau perempuan pula, kan bila ada masalah,
dia sibuk cerita dekat orang lain. Sibuk cerita masalah dekat rakan sekerja, lelaki lain. So, itu akan menyebabkan boleh berlaku curang. Itu yang kedua. Yang ketiga juga boleh berlaku, khususnya kepada lelaki, adalah ketagihan pornografi. Yang ini juga boleh menyebabkan curang. Sebab kenapa saya kata boleh menyebabkan curang? Kerana pornografi ni dia ada satu istilah disebut sebagai tolerance. Bila kita tagih, kita tolerance. Tolerance ni maknanya setiap kali kita akan nak menambah dia punya kuantiti, intensity. Kan? Mula-mula contoh dalam bahasa mudah tolerance macam ni. Mula-mula tengok mungkin 10 minit. Okey. Lama-lama 10 minit rasa macam tak cukup. Dia naik sejam. Lama-lama sejam tak cukup. Okey, itu tolerance. Dia akan naik. Nak rasa keterujaan tu. So sampai satu tahap dia akan acting out. Acting out ni maknanya nak buat benda tu. So bila dah terlalu ketagih, dia tengok orang perempuan mana-mana pun, bayangan dia, visual dia adalah, otak dia adalah pornografi. Tetapi dia sudah ada isteri? Isteri lah. Isteri sebab dia dah biasa dengan isteri, keterujaan tu kurang. Balik kepada keterujaan tu tadi. Baik. So itu juga boleh menyebabkan curang. Sebab tu kalau contoh, sebab tu saya memang pesan orang di luar sana, kalau contoh anda baru berkenalan dengan seseorang, tiba-tiba dah start sentuh kan, awal-awal lagi dah sentuh, maknanya membawa kepada seksual punya tingkah laku kan. Bermakna hati-hatilah. Ada kemungkinan boleh jadi buaya yang memang aktif mencari mangsa kan. Boleh kita kata macam curang tanpa niat, Tuan Fazli? Kan curang kena niat juga. Saya tak faham. Dia tak adalah sampai sahaja aku curang kerana tidaklah begitu kan. Curang tanpa niat boleh berlaku. Kenapa saya kata boleh berlaku? Ingat tak kisah di awal saya cerita tadi? Faktor penarik dan penolak. Kadang-kadang dia mungkin niatnya bukan nak curang, tetapi dia bantu seseorang. Kan? Bila dia bantu orang tu pula terniat dengan dia kan. Rasa dia adalah lelaki idaman, menarik walaupun suami orang. Yeah. Contoh. Maka suami pula, lelaki pula, dia kata orang tu dah nak kat dia. Okay. Dia tak ada masalah dengan isteri kan. So akhirnya boleh berlaku curang. Cuma. Alright. Definisi curang. Kita kena define betul-betul. So curang adalah apa sahaja perkara yang membabitkan hubungan yang dibuat secara tidak patuh syariah. Maka itu curang. Baik. Jadi bila saya sebut macam ni, sebab apa saya kata kena definisi betul-betul? Sebab ada orang anggap poligami pun curang. Betul? Yang itu perlu dibetulkan. Poligami bukan curang. Jadi yang ini, sebab tu saya kata kena definisikan betul-betul. Tapi boleh tak sebelum poligami berlaku curang? Boleh. Ada tak poligami yang tidak berlaku curang? Ada. Maknanya contoh dia langsung tak ada keluar berdua ke apa, tak ada. Dia datang beritahu saya nak meminang, masuk, suka, ready, maka berlaku. Maka itu adalah poligami tanpa curang. Ini sensitif ni. Sebab tadi sebelum ni kita jauh betul kita pergi. Betul. Jalan-jalan ni banyak betul kan. Sebab sebelum ni kita pernah ada satu episod Tuan mengenai perampas suami orang lah kita kata kan. Tapi pada saya dia mungkin dia level perampas yang beginner lah kita kata. Okay. Yang baru-baru nak merangkap menjadi perampas lah kita kata. Dan dia lebih tertarik kepada lelaki yang berusia kerana dia rasa macam pengalaman dia adalah sebab dia ada pengalaman yang tidak baik dengan lelaki bujang. Faham. So dia memilih lelaki yang lebih berusia dan kerana pada dia macam lebih memahami. Adakah benda tu boleh sebenarnya? Sebab dia bergantung pada personality. Tadi sebenarnya yang episod sebelum itu saya kan pertama saya nak cerita macam ni. Setiap orang ni ada gaya cinta berbeza. Gaya bercinta. Kita ni ada gaya bercinta. Ada 6 jenis gaya bercinta. Berdasarkan IGB inventory gaya bercinta. So kebiasaan orang yang nak memilih suami orang ni, kebiasaannya adalah gaya logikal. Saya kata kebiasaan. Gaya logikal. Apa maksud gaya logikal? Gaya logikal ni adalah gaya yang dia meletakkan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri spesifik. Dia mesti macam ni, mesti berumur sekian-sekian, watak dia begini, kerjanya macam ni. Ada orang tak fikir pasal tu pun. Contoh ini saya nak contoh perbezaan ni. Ada satu contoh gaya persahabatan. Gaya cinta persahabatan ni, dia tak boleh bercinta selagi tak bersahabat. Ada macam tu. Sebab tu jadi coach hotahir tu. Kan apa nama dia? Kajol. Ya, Kajol. Yes. Kan?
Kajol kan berkawan dulu dengan Shah Rukh Khan tu. Masa baru Mana dia tanpa sedar dia jatuh cinta. Itu gaya cinta persahabatan. So dia tak tengok ciri-ciri lain. Logical, sebelum dia kenal pun dia ada ciri-ciri dah. dia dah ada satu apa panggil standard lah. Betul, dia ada satu standard lah. Jadi pada saya, sebab itu ada orang saya nak sebut macam ni lah. Sebab tu perkahwinan ni sebenarnya bukan soal usia, bukan soal rupa semata-mata, tetapi yang lebih penting adalah soal kematangan. Sebab tu orang kahwin awal pun boleh tentu tak bagus. Ya. Sebab kalau tanya saya umur berapa sesuai kahwin, saya kata tidak ada umur yang sesuai kahwin. Syarat pertama adalah matang. Umur tua pun tak matang pun ada juga. Betul. Kan? Sebab tu bila kahwin pun umur 40, 50 baru kahwin, hara. Sebab apa? Dia tak matang. Siapa maksud matang? Matang ni adalah matang dalam membuat keputusan, matang dalam mengurus emosi, matang dalam mengendalikan konflik. So macam contoh episod yang lepas tu, kemungkinan dia adalah orang yang matang dari sudut apa? Dia nak mencari orang yang lebih matang. Ya, betul. Sebab mungkin pada dia, kalau kahwin yang sama-sama usia ni kan, yang ni merengek ni, merajuk kan, lagi lama kan, terlalu nak bermanja. Sebab karakter dia adalah orang yang mungkin karakter lebih dominan. Sebab itu pada saya orang ni pelbagai lah. Ya. Tapi macam boleh ke kita macam kita boleh ada tak curang yang dibolehkan? Macam mana? Sebab macam yelah, dia selalu kena pukul dengan suami dia dan sebagainya. So dia macam curang untuk mendapatkan kebahagiaan. Boleh ke macam tu? Ke macam mana istilah dia? Kita minum air coklat. Okay. Jangan minum air teh sekali dengan air coklat. Perhabis dulu air coklat tu baru minum air teh. Okay. Maknanya apa? Dalam bahasa mudah adalah bila kita ada masalah dengan pasangan, selesaikan dengan pasangan dulu. Betul, kita ada support system. Contoh, jangan bercinta. Contoh dia ada kawan, dia bantu kita. Tak apa. Biar dia bantu, tak ada masalah bantu. Tapi jangan bercinta dulu. Selesaikan dulu. Sebab kita masih lagi isteri kepada suami kita, walaupun suami kita jahat. Contoh. Kalau kita balik ambil contoh ni tadi kan. Yeah. Jadi selesaikan sehingga kalau contoh nak bercerai, biar bercerai. Dah cerai, silakan. Selagi belum cerai, kita masih tertakluk kepada hukum, kita masih lagi tertakluk sebagai isteri. Jadi kalau contohlah kan, kalau kena pukul, lagi buat report polis, minta fasakh. Jangan bercinta dalam keadaan sekarang. Jangan mencari kebahagiaan di saat anda tidak boleh kahwin pun dengan dia. Bahkan saya selalu pesan kepada para isteri di luar sana. Saya kata kalau ada lelaki datang mengorat kita dalam keadaan kita masih lagi isteri orang, berhati-hati, lelaki itu jahat. Yalah, sebab dia dah tahu status kita kan. Dia tahu. Sebab you bercinta macam mana pun boleh kahwin tak? Tak boleh. Untuk apa? Tak boleh kahwin. Tapi bercinta. Soalannya untuk apa? Sekadar nak tolong. Betul ke you nak tolong? Sebenarnya kalau betul-betul bercinta, bukti cinta ni apa adalah perkahwinan. Kan? Apa makna bercinta kalau tak kahwin? Betul. Tapi ada ke yang berkahwin tak bercinta? Ada ke macam berkahwin tak bercinta? Adalah berkahwin tak bercinta. Tapi maksudnya di sini, kemuncak kepada perasaan cinta ni adalah apabila kita ambil dia menjadi tanggungjawab kita. Kita suka kat kucing tu kan. Yeah. Tengok dekat luar. Aku sayang betul kucing tu. Tengok kat luar. Tapi tak ada bagi makan, tak ada buat apa pun. Kemuncak sayang kita pada kucing tu adalah bila kita ambil, kita bela dia, kita jaga dia. Ni aku bagi contoh macam ni, ada yang kutuknya. Ada ke sama dengan pasangan dengan kucing? Kucing lah kan. Tadi analogi je. Analogi. Tapi saya nak ceritanya, maknanya kemuncak perasaan cinta adalah apabila kita memiliki, kita berkahwin, hidup, berkongsi hidup dengan pasangan. Itulah dia. Okey. Jadi untuk mengelakkan kecurangan ini berlaku dalam rumah tangga, bagaimana tuan? Sebab macam yelah kita macam sensitif tau tuan. Macam suami kita bekerja dekat luar, rapat. Salah ke macam untuk suami ni ada kawan wanita? Ke macam mana? Sebab kita risau macam perempuan ni dia overthinking. Dia ni apa hal nak baik-baik, biarpun itu kawan baik dia, tetapi boleh tak kita cakap jangan kawan? Maksudnya kita kontrol suami kita, jangan kawan dengan perempuan lain selain I. Macam tu. Yang kontrol macam tu biasa berlaku. Kan? Sebab kita nak elakkan tuan. Sebab kita lagi elak berkawan dengan lain jantina ni, dia akan macam spark something lah. Tapi soalan saya, bolehkah kita kontrol? Apa yang boleh kita buat? Kan? Sebab itu kadang-kadang ramai orang stres dalam kehidupan dia kerana dia sibuk tentang perkara yang dia tak boleh kontrol. Ya, ini apa contoh pasangan kita keluar kan? Kan? Contoh ini sebagai contoh lah ni Suami keluar ke rumah.
Hanya boleh pastikan kita tak jumpa orang lain. Saya bukan suruh bersangka buruk. Boleh pastikan tak? Dari sudut tak boleh kan. Jadi kalau kita bersangka buruk, lagilah teruk keadaan kita. Sebab kita dah tak boleh kontrol sangka buruk pula. So apa yang boleh kita buat adalah pertama percaya pada pasangan terlebih dahulu. Sebab kenapa saya kata percaya ni lebih penting? Sebab bila you sangka buruk, apa you buat? Macam-macam. Dia balik je mula tengok handphone dia. Handphone dia buat masuk kat mana handphone dia tu. Kan? Lepas tu bila dah buka handphone, masukkan app spy. Kan? Dah tahu location kat mana apa semua kan. Ini semua adalah perkara yang merosakkan hati dan jiwa kita. Kerana apa? Kerana kita sendiri tidak percaya pada pasangan, kita mendera emosi kita. Hidup kita tak tenang. Saya ada kes yang banyak macam ni. Especially kalau contoh kes yang suami nak berpoligami dan sebagainya kan. Dia ada kes macam dia masuk app spy. Bila dia masuk app spy, hidup dia lagi huru-hara. Saya kata sebab dia macam menambahkan lagi sakit hati. Menambah lagi. Sebab ada perkara dalam hidup kita ni kadang-kadang tak perlu tahu pun. Sebab bila kita tahu kita lagi sakit, kita lagi tercedera, kita lagi tak boleh buat kerja, kita lagi serabut. Hanya kerana kita tahu. Kan? Saya tanya balik soalan kan. Sebelum puan install benda tu, apps tu, puan okey tak dengan suami? Dia kata dia okey. Tak adalah jadi terlalu curious, terlalu risau tak. Tapi lepas dia tahu, dia boleh pergi serang, mengamuk kat situ, pergi serang kat sini. Selepas dia tahu. So bila tengok jauh beza kan, bila dah jadi macam tu, so pasangan pun akan makin menjauh. Bila dalam keadaan ni walaupun tak tahu tapi masih lagi rapat. So pada saya pertama berdoa lah. Sebab pasangan kita bukan milik kita. Pasangan kita bukan milik kita. Saya ada satu term mengenai pasangan tu lah. Pasangan kita bukan milik kita. Tapi macam mana dia cakap macam tapi milik Allah macam tu lah. Maksudnya macam dia tak memberikan suami dia tu tak, kalau suami kita tak dimiliki oleh kita, maksudnya dimiliki oleh perempuan lain. Netizen pun ada ayat yang dia tu juga. Netizen kita dahsyat. Sebab bila kita meletakkan kebahagiaan kita hanya bila ada pasangan kita semata-mata, kita akan jadi sukar lah. Tapi bila kita kahwin, kita nak bahagia. Betul, kita usahakan. InsyaAllah kita usahakan, kita buat dengan cara yang betul. Tetapi kita tak akan tahu. Sebab pada saya macam ni lah. Sebagai penghujungnya saya nak sebut macam ni lah. Betul ke penghujung? Belum lagi. Belum lagi. Banyak lagi topik. Ya, jadi aku sebut penghujung kan. Saya nak sebut macam ni kan. Rumah tangga ni adalah tempat kita belajar tentang tawakal. Tawakal kita pada Allah. Kan? Sebab kita tak akan tahu apa berlaku selama mana kita hidup dengan pasangan. Pasangan kita tak curang, tapi pasangan kita mungkin satu masa meninggal lebih awal daripada kita. Kan? Tak kita mati dulu, dia mati dulu. Tak dia mati dulu, dia mati dulu. Kita tengok tak tahu siapa mati dulu. Paling tidak tawakal. Itu satu. Jadi contoh bila berlaku sesuatu yang kita risau dan berlaku berhadapan, buatlah keputusan. You nak hidup dengan I, you nak hidup dengan perempuan tu. Kalau you nak hidup dengan perempuan tu, tak apa, you buatlah pilihan. Okay. Kan? You rasa you bahagia, silakan. Kenapa kita terlalu macam faham tak maksud saya? Faham. Baik, kita akan kupas mengenai isu itu selepas ini. Kembali. Kejap. Jangan pergi mana-mana. Duduk sekejap. Apa kata korang ambil phone korang dan jom follow Instagram dan TikTok Tulin di tulin.shop.my. Dan jangan lupa untuk tonton live kami bersama dengan live host kami, Hana dan Izani di TikTok Tulin. Okey, korang dah follow kan? Okey, sekarang jom kita sambung balik discussion menarik di podcast Tulin. Let's go. Okay, kita kembali lagi dalam topik perbincangan mengenai perkahwinan, curang, cerai dan sebagainya. Baik, Tuan Fazli, saya nak sangat tanya soalan ni. Boleh ke kita nak kena percaya 100% kat pasangan kita? Perlu ke macam tu? Dia percaya 100%. Nak kata boleh tak boleh ni, saya ada risiko dia lah. Sebab kalau percaya sangat, kalau dia buat something yang kita macam kecewa, dia tu lagi berderai rasanya. Dia macam ni. Tidak percaya 100%, katakanlah percaya hanya 80%, tidak bermakna 20% tu perlu jadi syakwa sangka. Okey. Tidak perlu 20% tu jadi kena sentiasa sangka buruk, kena sentiasa berwaspada, tak. Percaya 80% bermakna tak apalah. Kalau apa-apa berlaku di luar kepercayaan, maka kita serah pada Allah. Itu maksudnya. Sebab pada saya, percaya 100% boleh percaya 100%. Tetapi kena bersedia juga. Kalau perkara-perkara yang muncul tak dijangka,
muncul perkara yang tak dijangka kan. Jadi pada saya bila kita sebut percaya, terpulang ada orang nak cari 100%, 120%, 150% terpulang. Tapi bolehlah ada syak wasangka dengan suami isteri ke macam mana? Jadi syak wasangka tu akan muncul bila ada sesuatu perkara yang muncul tu macam membawa kepada kita berfikir sedemikian kan, betul tak? Tiba-tiba contoh kan, tiba-tiba dia pegang handphone lama je kan. Buat apa tu? Maka syak wasangka tu akan muncul. Tetapi janganlah syak wasangka tu menyebabkan hubungan kita terjejas. Sebab hari ni kadang-kadang, maaf saya sebut kadang-kadang punca masalah tu bukan datang daripada luar, Daripada dalam. datang daripada dalam. Sebab apabila kita sentiasa bersangka buruk dengan pasangan, dia sangka buruk ni dia bukan hanya sekadar kita sebut tau. Dia akan kita nampak dari segi tingkah laku. Kan? Kita akan nampak dari segi tingkah laku. Dia akan muncul dengan tingkah laku kan. Contoh, bila suami balik dia sibuk tengok handphone suami kan. Kat mana. Ataupun isteri balik, mana handphone dia ni, aku nak tengok. Bermula daripada hanya sangka buruk, tapi kita akan mencari dan terus mencari. Mencari kesalahan. Mencari kesalahan tersebut. Salah akan jumpa kalau kita cari. Kan? Kecil besar tetap akan jumpa. Sebab manusia tak sempurna. Cuma pada saya, dia nak percaya atau tidak. Sebab tu pada saya macam ni. Kita percaya 100% tapi kita serahkan seterusnya pada Allah. Kan? Sebab pasangan kita bukan milik kita, tu satu. Yang kedua, dalam rumah tangga lah tempat kita belajar tentang tawakal. Saya pun tak boleh pasti sampai bila saya akan jadi suami, jadi suami kepada isteri saya. Isteri saya pun boleh tentu sampai bila dia akan jadi suami, jadi isteri kepada saya kan. Kita tak tahu sampai bila. Jadi, tapi bukan bermakna kita duduk saja, tak. Yeah. Kita serah pada Allah, tapi pada masa yang sama tawakal ni dia mesti ada ikhtiar dulu. Itu kena buat dulu. Segala budaya yang baik dalam rumah tangga kena buat. Komunikasi yang baik. Ada masalah, bincang. Ada masalah, sembang. Kan, lepas tu buatlah benda-benda yang membugar emosi. Pergilah bercuti, pergi berjalan, pergi makan sama, pergi buatlah benda tu. Itu tetap kena buat. Walaupun tak percaya 100%. Tetap kena buat. Sebab fitrah dia adalah, rumah tangga kan ada 3 komponen besar. Sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama, dia mesti sakinah dulu. Sakinah ni apa maksud dia? Tenang, tenteram. Dalam rumah tangga, suasana tu mesti tenang dulu. Suasana tu tenang. Tapi kalau balik rumah pun dah perkataan yang keluar tu, dah balik dah makhluk ni, susah hidup aku. Muka masam, cakap bergaduh, maki-maki. Suara tak sakinah. Tak ada. Okey, itu satu. Sakinah lagi dalam bentuk intrinsik pula, dalam lain pula. Okey. Kemudian baru pergi kepada mawaddah. Mawaddah kena buat. Mawaddah ni apa? Adalah perkara-perkara yang kita buat yang merangsang emosi cinta. Macam saya sebut tadi lah. Apa yang Hanim suka? Rupanya suami jaga pintu. Maka rajin-rajinlah suami jaga pintu masing-masing. Kan? Jadi, itu adalah mawaddah. Jadi, mawaddah kena buat. Dalam rumah tangga, tetap kena buat. So, pada saya, isu tentang orang ketiga. Kalau kita kuatkan hubungan kita dengan pasangan, insya-Allah cabaran orang ketiga boleh kita atasi. Tapi biasanya bila rumah tangga kita sendiri pun sedang goyah dan goyang, maka di situlah orang ketiga nampak jauh lebih baik dan kuat. Yang sentiasa akan menarik perhatian lah. Sebab tu pada saya orang ketiga ni boleh jadi curang. Orang ketiga juga boleh jadi adalah ancaman daripada luar. Ancaman daripada orang ketiga, kawan baik sendiri yang menghasut. Yang duk hasut dalam rumah tangga kan. Aku kalau jadi engkau, dah lama dah aku cerai bini tu. Kan? Aku kalau jadi engkau, tu adalah ayat-ayat biasa. Ya, betul. Kawan-kawan yang supportive. Sedangkan pengalaman dia dalam rumah tangga, pengalaman kita dalam rumah tangga berbeza. Betul. So kita tak boleh ambil cerita dia untuk kita, tak boleh. Jadi Tuan Fazli di akhir blog ini, apakah nasihat kepada masyarakat di luar sana contohnya yang belum berkahwin ke, yang dah kahwin ke, mengenai apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan perkahwinan yang bahagia? Sebab ada yang takut nak kahwin, ada yang dah kahwin, ada isu dan nak bercerai dan sebagainya. Dan apa yang kita kena tahu mengenai perkahwinan ini sebenarnya? Perkahwinan ni adalah komitmen sepanjang hayat. Bila sebut komitmen, kena ada keinginan untuk bila ada masalah nak baiki, bila ada isu nak baiki, bila ada konflik nak bincang. Itu komitmen. Kan? Kalau ada masalah biar, itu bukan komitmen, itu adalah malas. Kita tidak berminat untuk memperbaiki.
Sebab tu banyak masalah dalam rumah tangga ni bukan soal orang luar. Pada saya orang luar, orang ketiga, orang keempat ni adalah dia datang daripada luar apabila tembok kita tak kuat, dinding kita tak kuat, rumah kita tak kuat. So isunya sekarang ni bila kita kahwin dengan pasangan kita, kuatkan dinding-dinding tu terlebih dahulu. Kuatkan rumah kita kena kukuhkan dulu. So macam mana nak kukuhkan? Bermula di awal perkahwinan, buatlah perkara-perkara yang mendatangkan emosi cinta, mendatangkan perasaan kasih dan sayang. Pertama, kena ada sistem yang jelas. Rumah tangga. Pertama, apa dia? Sistem yang jelas. Suami sebagai ketua, isteri sebagai pembantu. Itu adalah sistem yang Allah Islam tetapkan. Sebab tu bila contoh isteri nak mendominasi, suami pula nak ni bergaduh dengan suami. So bila masing-masing tidak balik kepada fitrah tu, terjadi gaduh. Kan? Itu pertama. Yang kedua, dalam rumah tangga, tuan-tuan sekalian, dia ada satu komponen yang paling besar lah. Hidup bertuhan. Saya biasa akan cerita macam rumah tangga ada 3 komponen besar. Komponen emosi, komponen tanggungjawab dan komponen hidup bertuhan. So dalam rumah tangga ni ramai orang lupa tentang pasal hidup bertuhan. Maksud dia tu macam mana? Hidup bertuhan dalam rumah tangga maknanya kita buat apa-apa bukan kerana pasangan. Kita buat kerana Tuhan. Dia ada orang yang mengajuk dengan Tuhan. Dia nak marah dekat Tuhan, dia buat benda yang berlawanan dengan apa yang Tuhan suruh. Kan? Jadi contohlah bila dia kahwin, kan, dia rasa dia nak buat apa saja, dia buat apa saja dia nak buat tanpa memikirkan kesan dan akibat kepada pasangan. Ini adalah elemen-elemen tidak ada hidup bertuhan. Dia satu lagi saya nak sebut macam ni, hidup bertuhan ni. Pasangan kita banyak kelemahan. Macam mana kita boleh sabar dengan pasangan? Menerima kelemahan. Macam mana nak terima? Kita hanya dapat menerima kelemahan pasangan apabila kita meletakkan bahawa hikmah kebaikan tu ada daripada Allah. Baru kita boleh terima. Kalau tak, mana boleh nak terima? Kan? Buat apa nak sabar dah sakit hati berpanjangan kan? Tapi bila orang kata, bila ustaz kata, dengan kita bersabar dapat banyak pahala. Ya. Baru kita boleh positif kan? Betul tak? Tapi kalau tak ada benda tu, agak-agak tak boleh. Kita hanya akan bergantung kepada kebaikan pasangan semata-mata dalam rumah tangga. So saya ingat itu juga antara bully yang saya share lah. Sebenarnya banyak kalau kita nak cerita pasal curang apa semua ni pun terlalu dia punya banyak sangat cerita dan terlalu besar dan discussion dia tu pergi kepada lagi dalam sebenarnya tuan. Dan tapi ini hanyalah perkongsian sementara kita dan mungkin kita akan jemput lagi untuk next episode ke insya-Allah sebab cuma saya nak sebut macam ni lah. Kalau contoh ada yang ada berhadapi dengan isu curang dan sebagainya. Kadang-kadang curang ni bukan penamat kepada segalanya. Kadang-kadang saya jumpa banyak kes yang selepas curang hubungan tu jadi jauh lebih baik. Kerana apa? Kerana masing-masing nak duduk, nak perbaiki, nak bincang, nak muhasabah balik apa you punya silap, apa I punya silap, kita duduk sama-sama dan kita baiki. Menyebabkan kita lebih menghargai kita dan pasangan berbanding dengan sebelum berlakunya kes curang. Sebab tu pada saya curang bukan penamat. Belum tentu curang penamat. Dia ada memang curang yang menamat, tapi tidak semua curang yang menamat. Cuma bila luka yang kita hadapi, yang tu kena ubatilah. Kena cari cara. Bila ubat luka yang itu, insya-Allah yang lain kita boleh pulihkan kembali. Allah. Satu nasihat yang sangat berguna kepada saya dan juga kepada pasangan-pasangan di luar sana yang mengalami situasi yang kita kata mungkin perkahwinannya sekarang di tengah goyah, tengah mencari solusi, dan ini adalah jawapan kepada anda. Terima kasih Tuan Fazli di atas nasihat dan segala perkongsian yang pada saya macam mungkin saya akan pergi ke kaunseling sekali, bukan kaunseling yang tak baik, untuk kita menambahkan lagi spark yang manis dalam rumah tangga kita. Ramai orang ingat bila kaunseling ada masalah je kan. Tak. Sebenarnya kaunseling ni bukan cerita pasal masalah je, tak. Tapi bagaimana kita nak membugar. Betul. Sebab kita nak kahwin ni lama, bukan 5 tahun ni, dia tak ada had, dia tak ada satu limit masa kan. Baik, terima kasih Tuan Fazli, dan di akhir penutup ini kita nak announce juga di Tulen ini bukan kita ada hijab je, kita juga ada tumbler merchandise kita sekarang ini.
yang anda lihat, anda pegang sekarang ni. Okay, ini adalah antara 19 design yang Tulin ada untuk tumbler. Boleh dapatkan di butik Tulin di Bangi Central ataupun dapatkan je di www.tulin.shop. Okay, kita juga ada layout dan juga ada jute bag. Baik, terima kasih atas perkongsian mengenai isu hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat menjalani rumah tangga dengan sakinah, mawadah dan warahmah.